Setiap kali minta anak, tolong papa, bila nak bangun hati, aku rasa jatuh, macam hilang harga diri. Dulu aku yang jaga keluarga, aku yang paling kuat. Tapi, bila sakit lutut datang, semuanya berubah. Nak bangun dari kerusi pun, kena panggil anak. Nak naik tangga pun, kena berpaut. Dalam hati, aku rasa macam tak berguna. Mula-mula aku cuba tahan. Aku fikir mungkin sakit biasa sebab dah berumur. Tapi lama-lama, sakit tu makin mencucuk. Nak rukuk masa solat, lutut getar. Nak berjalan jauh, cepat sangat tegang. Malam pula, lutut berdenyut sampai susah nak tidur. Masa tu aku rasa malu dengan diri sendiri. Anak-anak tengok aku menahan sakit. Aku hanya mampu senyum pura-pura kuat. Padahal dalam hati remuk. Syukur, satu hari aku jumpa Ikhtiar dengan Just Lenix. Minuman herba ni dirumus khas dengan tulang gunung, kunyit and halba. Herba-herba ni memang digunakan sejak dulu untuk kuatkan rawan, kurangkan keradangan dan bantu lancarkan peredaran darah. Aku amalkan konsisten. Alhamdulillah, perlahan-lahan aku mula nampak perubahan. Bangun dari kerusi tak perlu dipapah lagi. Nak rukuk sujud pun makin ringan. Rasa harga diri tu kembali aku boleh uruskan diri tanpa menyusahkan anak-anak. Kalau kau pun tengah lalui rasa yang sama, jangan biarkan sakit lutut jatuhkan semangat hidup. Ikhtiar sekarang dengan jus Lenix.